Itu dia Fayat FA2125 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ulu Kinta, Perak. Okey, so diorang semua nak bergerak pulang. Jadi nampak deretan bas yang ada. Ni dia daripada Johor. Yang ni pun rasa daripada Johor kat ni. Kemelah Holidays. Yang ini Ipoh punya sekolah Tayah HR 747. Yang ni Sekolah Izzuddin Shah SIS BPR 494 Jais. Okey, kita terus lagi. Kita tunggu konvoi dia orang keluar sekejap lagi insyaAllah. Yang ini dah BNN 414. Yang ini Terengganu 2 buah. Kita terus lagi. Yang ini kita, ini yang baru, tak pernah jumpa lagi. NEA NEA 696. Yang belakang ni dah jumpa dah sebelum ni. Okey, kita tengok bab persiaran pula. Ada kat belakang tu. Ini dah Fayat UST daripada Langkawi Transwin. Mana adik mat kita ni? Ada lambat kah? Suasana Bayu Pesona Holidays. Inilah deretan bas yang ada pada hari ini. Wah, semalam mungkin ada lah yang tak ada. So hari ini nampak macam dah lengkap. Okey, kebetulan bas pun nak bergerak dah. Terima kasih. Jumpa lagi. UDJP Itu dia, scan dia dibuat oleh RTJ. Terima kasih abang driver sudi tutup lagi, sudi tutup pintu nak bagi kita ambil gambar keseluruhan untuk kedua-dua buah bas yang comel ni. DFF 7000 dengan DFF 4000. Okey, dua buah bas Express Perdana.